Saya kenapa Iqmal Noor tidak layak permanent, ini serious talk. For saya, dia boleh berdiri bebas dekat luar. For saya, dia ada everything dekat luar. And then dia pernah masuk TV, pernah jadi juri TV1. And then saya tahu semua pasal dia. And then dia ada seorang penyanyi, semua benda. If kalau dia tak dapat permanent pun, saya rasa dia tak ada apa-apa pun. Dia tu yang dia peduli. Tak ada yang merugikan apa-apa dia. pun. Sebab bagi saya, dia ada full package for saya. Saya nampak dia menyanyi boleh, berlakon boleh, and then how to react each other people pun okay. Itu for saya lah. Kalau dia bagi peluang kat budak viral ke apa kau? Aku tak suka kau. Najla ke, mana tahu Azan ke. And then for saya, dia boleh berdiri lebih hebat dekat luar sendiri. Lagi satu bagi saya, Kemal ni tujuan dia masuk sini bagi saya cukup untuk dia belajar pasal create team, macam mana nak jadi seorang leader, macam mana nak handle konten, macam mana nak jalankan konten dengan sebaik mungkin. So bagi saya, dengan apa yang Kemal dah ada sekarang ni, dia bukan adalah seorang talent, dia layak jadi seorang leader lah bagi saya. So dia dah ada platform yang besar, dia ada platform yang kukuh, dia ada circle dia ada crowd dia sendiri. So bagi saya, dia dah ada ilmu yang dia dapat dalam ni, dia dah boleh create a group ataupun team yang berkualiti dekat luar sana. Betul.